membawakan animasi yang bertajuk Adiwira Sebenar. Bayangkan dunia pada tahun 2040, sebuah zaman yang dipenuhi dengan teknologi yang canggih dan pelbagai inovasi yang mengubah cara hidup manusia. Namun, di sebalik kemajuan yang luar biasa ini, terdapat satu persoalan penting. Adakah teknologi sahaja mampu menjadikan dunia lebih baik? Itulah kisah Zafir, seorang pelajar yang kurang yakin dengan dirinya. Melalui satu pengalaman yang tidak dapat disangka-sangka, Zafir menemui makna sebenar keberanian, keprihatinan dan nilai kemanusiaan. Nonton! Zafir sering merasakan dirinya tidak sehebat orang lain. Namun begitu, dalam dunia moden masih ada yang memerlukan bantuan. Aiman akhirnya memahami adiwira sebenar ialah insan yang membantu orang lain. Inilah adiwira sebenar. Pada kisah ini, kita dapat mempelajari bahawa teknologi mampu memudahkan kehidupan manusia. Namun, secanggih mana pun teknologi yang dicipta, nilai murni seperti keprihatinan, empati dan sikap saling membantu tetap tidak boleh digantikan. Kita harus menggunakan teknologi untuk membantu masyarakat, bukannya hanya untuk menunjukkan kehebatan diri kita sendiri. Adiwira sebenar bukanlah yang mempunyai kuasa yang luar biasa, Tetapi mereka yang menggunakan kelebihan teknologi untuk membantu orang lain. Sekian, terima kasih.